Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Haziq bin Muhammad Raimi. Nombor student nombor matrix 2023419444. Hari ini saya nak menjelaskan tentang pengenalan pengurusan Islam. Pengurusan Islam merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Islam menekankan kepentingan pengurusan yang baik dalam semua aspek kehidupan, termasuk urusan dunia dan akhirat. Dalam perspektif Islam, pengurusan bukan hanya tentang mencapai tujuan duniawi, tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan moral. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak menekankan tentang pentingnya pengurusan yang baik, seperti dalam surah Al-Imran ayat 159 yang berbicara tentang musyawarah dan pengurusan, serta hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang amanah dan tanggungjawab. Pengurusan Islam menawarkan pendekatan yang holistik dan seimbang yang mempertimbangkan aspek spiritual, moral dan material. Said Muhammad Nakib Al-Attas 1995. Hadis ini menjelaskan bahawa pengurusan yang holistik menuntut setiap individu, sama ada pemimpin organisasi maupun pekerja, yang memikul amanah dengan jujur, kerana setiap tindakan akan dinilai di akhirat kelak. Keseimbangan antara aspek material dan aspek spiritual inilah yang membezakan pengurusan Islam dengan teori konvensional, seterusnya memastikan keberkatan dalam setiap hasil yang dicapai. Prinsip-prinsip pengurusan Islam seperti keadilan, kejujuran dan tanggungjawab sosial menjadi landasan untuk mencapai keberkatan dan kejayaan hidup. Menurut Daniel 1997, dalam kajian Wan Aziz 2014, pengurusan ialah proses mengarah dan mengawali suatu institusi yang melibatkan perancangan dan pengarahan terhadap tugas-tugas kaki tangan. Pada masa yang sama, ia merupakan kawalan serta arahan kepada 4 faktor, iaitu manusia, bahan mentah, alatan dan kewangan. Olahan Daniel ini menunjukkan bahawa pengurusan yang berjaya adalah apabila seorang pengurus mampu menggabungkan elemen manusia dengan sumber manusia. Sumber bukan manusia, iaitu bahan, alatan dan kewangan melalui satu sistem perancangan dan kawalan yang sistematik. Tanpa salah satu daripada elemen ini, institusi tersebut akan pincang. Pengurusan Islam bukanlah satu bidang yang terasing daripada agama. Sebaliknya, ia merupakan manifestasi daripada konsep tauhid, di mana Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan sebagai pemilik mutlak segala sumber, manakala manusia hanyalah pemegang amanah khalifah. Berbeza dengan teori pengurusan barat yang seringkali bersifat anthropocentrik. Pengurusan Islam bersifat theosentrik, iaitu berpaksikan keredaan pencipta. Topik kedua ialah topik pengenalan pengurusan Islam. Pengurusan Islam merujuk kepada proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber berasaskan ajaran Islam bagi mencapai matlamat organisasi dengan cara yang dirodai Allah. Ia berpandukan sumber utama, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, serta disokong oleh ijma' dan qiyas. Pengurusan Islam bukan sahaja menitik beratkan kekecapan dan produktiviti, malah menekankan nilai moral seperti amanah, keadilan, ihsan dan accountability. Dalam konteks pengurusan Islam, manusia dilihat sebagai khalifah yang bertanggungjawab mengurus sumber dengan bijaksana. Setiap keputusan dan tindakan pengurusan perlu selaras dengan prinsip syariah, serta mengelakkan unsur penindasan, penipuan dan ketidakadilan. Oleh itu, pengurusan Islam berperanan membentuk sistem pengurusan yang seimbang antara keperluan material dan spiritual demi kesejahteraan organisasi dan masyarakat. Pengurusan Islam juga menekankan konsep niat yang betul dalam setiap pelaksanaan tugas, di mana setiap kerja dilakukan bukan semata-mata untuk keuntungan duniawi, tetapi sebagai satu bentuk ibadah. Prinsip syura turut diamalkan bagi memastikan keputusan dibuat secara adil melalui perbincangan dan pandangan bersama. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan, kerjasama dan keharmonian dalam organisasi. Seterusnya ialah subtopik prinsip asas pengurusan Islam. Pengurusan Islam berasaskan nilai-nilai murni yang digambarkan dalam syariat Islam. Beberapa prinsip asas yang utama ialah amanah, iaitu kepercayaan. Amanah merujuk kepada tanggungjawab dan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang dalam melaksanakan suatu tugas. Seorang pengurus Islam wajib menunaikan amanah dengan jujur dan tidak menyalahgunakan kuasa beliau atau sumber organisasi. Amanah bukan sahaja berkaitan kewangan, harta dan tanggungjawab profesional,
tetapi juga melibatkan integriti dan kejujuran dalam keputusan. Seterusnya ialah pengorganisasian, organizing. Fungsi ini melibatkan penyusunan struktur organisasi, pemegang tugas dan pengurusan sumber manusia serta kewangan yang secara adil. Pengurusan Islam mesti memastikan setiap individu diberikan peranan yang sesuai dengan kemampuan mereka dan dapat menyumbang kepada kejayaan bersama dan memberi peluang untuk bersuara. Pengarah, leading. Kepimpinan dalam pengurusan Islam menekankan bimbingan dengan hikmah dan akhlak mulia dan beradab. Pemimpin bukan sahaja mengarahkan kerja tetapi juga menjadi contoh teladan yang baik, berwibawa, memberi motivasi dan menjaga keharmonian dalam organisasi. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Farhan. Nama saya Muhammad Ali Farhan bin Zamri. Saya ingin menerangkan tentang kepentingan pengurusan Islam. Pengurusan Islam memberikan manfaat bukan sahaja dari segi organisasi tetapi juga pembangunan insan terhadap syarikat,nya. Antaranya mewujudkan persekalan kerja yang beretika. Organisasi yang diterapkan prinsip Islam akan memupuk budaya amanah, keadilan, silaturahim dan menghormati dan menjamin keberkesanan organisasi tanpa mengabaikan nilai moral. Keputusan dan tindakan dalam organisasi diambil berdasarkan strategi yang efisien sambil mengekalkan prinsip moral, memastikan kejayaan dicapai dengan cara yang betul dan berkekalan sepanjang hayat. Pandangan pengurusan Islam. Pengurusan Islam merupakan satu pendekatan pentadbiran yang berlandaskan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta berpaksikan prinsip syariah dalam mengendalikan sebuah organisasi. Dalam hal ini bukan sahaja mementingkan kecekapan dan kebersihan kerja, tapi ia juga memberi penekanan kepada pembentukan akhlak tanggungjawab manusia sebagai seorang hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Antara prinsip utama yang menjadi panduan terhadap pengurusan Islam ialah konsep tauhid yang menjadikan keimanan kepada Allah sebagai asas dalam setiap keputusan dan tindakan pengurusan Islam. Sistem pengurusan ini telah melalui fasa sejarah yang panjang, bermula dengan pengenalan agama Islam kepada manusia sebagai pegangan dan panduan hidup di muka bumi ini. Sejak awal kedatangan Islam, prinsip-prinsip pengurusan telah digunakan secara am dalam pelbagai aspek kehidupan termasuk pentadbiran kepimpinan ekonomi dan sosial. Seterusnya adalah amalan pengurusan berdasarkan wahyu ini boleh dilihat secara jelas melalui kepimpinan Rasulullah mentadbir masyarakat Madinah menggunakan nilai keadilan, amanah, tanggungjawab sosial. Prinsip amanah dan kejujuran setelah menuntut setiap individu sebuah organisasi untuk menjalankan tugas melalui konsep syura mengutamakan perlibatan bersama proses yang dari semua pihak dapat diambil kira secara adil. Pelaksanaan pengurusan Islam dapat membawa pelbagai manfaat kepada organisasi. Antara manfaat yang boleh dicekapi ialah peningkatan tahap integriti profesionalisme dalam kalangan pekerja. Seterusnya, pengurusan Islam membantu organisasi membuat keputusan yang lebih adil, bermoral sekaligus meningkatkan kepercayaan pekerja terhadap organisasi. Akhir sekali, kesimpulan pengurusan Islam. Pengurusan Islam merupakan satu pendekatan yang unik dan menyeluruh dalam mengurus organisasi individu dan sumber yang ada berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ia bukan sekadar mekanis untuk mencapai keberkesanan dan keuntungan, tetapi menekankan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Konsep utama adalah takwa, amanah, keadilan dan insan dan dalam setiap keputusan dan tindakan pengurusan. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, pemimpin kerja akan sentiasa berusaha dan menjaga integriti. Kesimpulan pengurusan Islam adalah model yang menggabungkan etika, nilai spiritual dan efisiensi organisasi. Ia memberi peringatan kepada setiap individu bahawa kejayaan sebuah organisasi bukan hanya dinilai dari segi pencapaian, tapi juga dari sejauh mana organisasi tersebut menunaikan amanah, memainkan peranan secara adil terhadap masyarakat dan memperoleh keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, pengurusan Islam bukan hanya sekadar satu faedah profesional, tetapi satu pendekatan kehidupan yang holistik dan bersepadu, sesuai dijadikan penanda aras dalam setiap aspek pengurusan. Sekian, terima kasih dari saya, Muhammad Ali Farhan.